tuan-puan, tentang harga ni, semua penjual emas pun boleh publish harga. Tapi persoalan boleh dapat emas ataupun kita boleh jual balik emas kat dia, itu persoalan yang lain pula. Contoh Encik Zul, harga company ni murah lah, ataupun harga spread dia nipis lah, contoh lah. Okay. Sekarang ni harga emas tinggi, cuba pergi jual tengok. Saya yakin banyak pihak pembeli emas ni dia akan cakap offline sekarang. Offline, datang minggu depan. Sebab apa offline? Sebenarnya dia orang tak ada duit lah. Nak jual sikit-sikit mungkin boleh. Tapi bila sekarang orang berdoyon-doyon nak jual emas, banyak peniaga emas dia tak mampu, dia tak ada kapasiti untuk beli dalam jumlah yang besar. Sebab dulu bila saya cakap tentang emas public gold ni, ada yang dia rasa dia cerdik dan pandai, dia pergi beli emas yang lain. Lepas tu dia beli dalam 100,000 lah, ada kawan saya. Lepas tu bila nak jual 100,000, company tu tak beli balik. Bila tak beli balik, dia kena harga cantik lah, harga lebih murah, spread lebih nipis. Tapi bila nak jual balik, company tak boleh nak beli. Jadi kena pergi jual kat mana? Kalau kedai emas tolak 25%, rugi juga akhir sekali. Sebab tu saya sebut publish harga ini satu persoalan. Dapat memenuhi janji supply stock untuk beli balik, itu persoalan yang lain pula. Sebab tu kalau tak nak serabut kepala, peace of mind dengan public gold sahaja. Okay, fokus kepada public gold saja. Sebab tu saya tak buat comparison dengan company emas lain apa semua. Sebab apa? Last kali buang masa. Sebab emas ni satu bisnes yang modal dia besar, keuntungan dia nipis. Orang nak pergi duduk rapat dengan public gold ni tak mudah. Tak mudah. Okey. Jadi kalau saya buat company kecil-kecil tu adalah. Jadi kalau saya buat comparison tu pun tak guna jugalah. Kalau harga murah pun nak dapat stok, bukan macam public gold boleh. Tuan-puan nak beli 100 kilo hari ni pun saya boleh bantu tuan-puan untuk dapat mungkin dalam masa seminggu dah boleh tuan-puan dah dapat stok. Tapi boleh beli dengan harga hari ni. Boleh, tak ada masalah. 100 kilo pun tak ada masalah. Company lain mungkin boleh publish harga, tapi nak beli sekilo mungkin tak ada stok ke apa semua kan. Sama juga harga nak jual sekarang. Harga sekarang ni tinggi tuan-puan. Public gold boleh beli. Tuan-puan nak jual berapa banyak, public gold akan beli. Dan public gold saya tak pernah lagi saya dengar, okay, fund kita tak cukup lah. Selalunya saya dengar daripada founder public gold, kenapa orang jual kat kita ni tak cukup banyak. Contoh dia dapat orang buyback ni maksudnya orang jual balik kat public gold 70 juta. Kenapa 70 juta je? Kita target nak 100 juta dalam masa berapa hari. Itu yang saya dengar. Saya tak pernah lagi dengar, kenapa banyak sangat kita tak ada nak rolling duit. Saya tak pernah dengar. Okay. Jadi nak peace of mind dengan public gold sahaja. Okay.